Dengan ucapan tu tadi menyebabkan terasa di hati Sayyidina Umar Al-Khattab, dia kata macam aku lupa ayat tu. Kan? Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul. Kan? Betul, sambung lagi ayat. Macam aku tak hafal ayat tu, macam aku tak ingat, lupa. Pada ayat tu kata apa dia? Nabi Muhammad sebahagian daripada para rasul. Para rasul mana yang ada Allah ni, mana dia? Depa pergi mana? Depa ada dulu, ada Allah ni, depa pergi mana? Tak ada. Habis semua meninggal dah. Maka Nabi kita ni pun sebahagian daripada Nabi dan Rasul terdahulu. Dah sampai masa dia pun meninggal. Kan? Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Siapa yang sembah Nabi Muhammad dah tak ada. Meninggal dah. Wa man kana ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut. Siapa yang sembah Allah, Allah masih ada, hidup dan tak mati. Kalau siapa sembah Allah, Allah duk ada.